Korang pernah tak lepas cuci muka rasa squeaky clean sampai bunyi tanda bersih lah kononnya. Biasanya kita akan rasa puas kan bila squeaky clean bunyi krik-krik macam tu kan? Sebenarnya itu bukan maksudnya kulit kita bersih squeaky clean. Tu maksudnya kita dah musnahkan lapisan perlindungan semula jadi dekat permukaan kulit kita. Macam ni tau. Kulit kita ni ada lapisan asid mantle, lapisan perlindungan semula jadi dengan pH lebih kurang 5.5. Kalau kita guna pencuci muka dengan pH yang tinggi, ia akan terus kikis lapisan asid mantle ni. Sebab tu lepas cuci rasa kering, which is sebenarnya permulaan untuk kulit kita breakout, ada acne dan banyak lagi masalah lain. Sebab tu kalau korang pernah pergi jumpa pakar kulit dermatologist untuk masalah kulit muka, first thing yang diorang akan sarankan kat korang untuk baiki keadaan kulit muka tu adalah guna cleanser dengan low pH. Kenapa low pH? Pertama, jaga skin barrier. Dia bersihkan tapi tak rosakkan lapisan perlindungan kulit. Kulit pun lembap dan tak rasa pedih lepas cuci. Kedua, kurangkan jerawat. Bakteria yang menyebabkan jerawat dekat kulit muka kita ni hidup lebih mudah dalam pH yang beralkali. Jadi, bila kita guna cleanser yang low pH, ia akan bantu untuk kekalkan dan stabilkan pH kat kulit muka kita ni dan kurangkan inflammation, maka kuranglah breakout. Ketiga, sesuai untuk kulit sensitif. Kalau jenis kulit eczema, rosacea, cepat merah, cepat pedih, low pH cleanser jauh lebih lembut. Satu lagi, ramai orang tak sedar, bila pH kulit kita seimbang je, skincare lain pun senang je nak serap masuk, senang je dia nak bekerja lah. Vitamin C, moisturizer, serum, dia akan serap masuk dengan cantik dan bekerja cantik je. So guys, lepas ni kalau cari cleanser, jangan cari yang bagi rasa squeaky clean. Cari yang low pH, gentle dan yang boleh jaga lapisan perlindungan kulit muka kita macam Face Rena's Low pH Gel Cleanser. Barulah kulit muka akan sayang awak balik. By the way, cleanser ni dermatologically tested in a small sample to ensure tak ada allergy and it passed the test. So, korang pun boleh guna dengan senang hati.